Kau ingat jiran Pomang kau yang kuat-kuat marah kau tu? Maslan tu, si Maslan tu. Dia memang sial. Dia tu tunggu masa tu nak jalan tu. Aku memang doakan pendek umur dia. Dia dah meninggal apa tadi Man? Kau asal Man? Kau asal diam kan? Tak ada. Ha? Tak ada. Asal tu? Tak ada. Dia tak ada lah. Marah tu kan tanda sayang kan. Kita kena faham kan. Itulah. Tapi dia selalu tanya pasal kau Baik tu. dia, baik. Dia baik, memang baik. Dia selalu tanya pasal baik, kau. baik. Memang baik gila, baik gila. Dia kalau nampak je memang dia baik. tanya, Man mana Man? Kau ingat yang pasal dia baik. Dia pasal baik tu kan. Jadi solat Jumaat tu imam tu baca slow lah semua. Ya aku dah lah ada kerja. Aku rasa Pani kena tukar imam tu. Tapi okey lah bagi aku. Sebab orang-orang muda ni boleh kecap lah dia punya tu. Oh betul. Make sense lah kau. Memang. Setahun kerja untuk dunia 5 minit untuk akhirat takkan tak boleh. Betul. Aku jadikan dia admin masjid. Kau jadi kan Man, kau ingat lagi Syarul tu ya? Kau jangan sebut nama dia. Aku kalau jumpa dia memang aku letak punca dia lah. Budak-budak kampung ni rosak tau. Dalam lah. Dah ke dalam kan. Alhamdulillah dah kerja kerajaan. Dia sekarang jadi imam surau. Imam tadi tu dia lah. Tapi masa sekolah dulu pun dia okey je sebenarnya. Dia people change kan. People change. Masa kau tahu rumah anak yatim tu? Kau tahu Asal? rumah Asal? Kau tahu dia buat apa? Dia bagi Ya. sumbangan untuk budak-budak anak yatim tu. Bagus lah. Alhamdulillah. Bantu apa kita ending tu penting. Ending tu. Man, saya dapat muka bersih macam kau Man. Kau bukan kena pakai produk. Kau kena buat pembedahan plastik tau Man. Aku kan ada penyakit. Aku ada 6 bulan je Man kat dalam dunia ni Man. Family aku semua memang tak bertahan lah Man. Kau sebenarnya okey je. Handsome je. Kau tahu Fida kelas sebelah tu dulu suka kat kau sebenarnya. Bukan kau suka kat dia dulu Man? Tak. Aku tak suka pun kat dia sebenarnya. Sebab aku nak suggest kat kau.